Tunggu apa? Tunggu aku jawab. Ambat lagi aku nak jawab. Okey, kalau nasi goreng boleh bercakap, dia akan marah tak bila tambah sambal belacan? Dia nak marah. Nak bagi dia sedap. Dia tak marah lah. Dia suka lah. Masuklah lagi dia kata. Walaupun kau busuk, masuk. Masuk. Antara jiran kepo dan suami tak romantik, siapa lagi susah nak handle? Jiran... entah. Jiran kot. Suami kot. Jiran kot. Lantak kau lah, kau fikir sendirilah. Kalau kena pilih masak lauk sedap tapi lupa nasi atau nasi ada tapi lauk tawar? Aku nak marah dia dengan kau ni. Tunggu apa? Tunggu aku jawab. Ambat lagi aku nak jawab.